Di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita banyak kisah di dalam Al-Quran ni untuk kita ambil pengajaran. Itu yang paling penting. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Hud, di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita banyak kisah di dalam Al-Quran ni untuk kita ambil pengajaran. Itu yang paling penting. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Hud, apabila kita teliti kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, kita akan dapati bahawa apabila manusia diperintahkan untuk ikut perintah Allah, walaupun hikmah tidak diceritakan, kita mesti kena ikut. Sebab di balik perintah Allah itu ada maslahah lil ibad, ada kebaikan pada hamba-hambanya. Apa kisah paling besar? Kalau kita boleh kenang dan kita boleh ingat balik, kisah Nabi Adam alaihi salam. Ini ujian pertama. Sebelum ujian sampai dekat masing-masing kita manusia, pengikut para rasul yang mai kemudian daripada Nabi Adam kan, dapat perintah daripada rasul kena buat sekian-sekian benda. Makhluk pertama di kalangan manusia yang Allah uji dengan syariat yang kita tak tahu, syariat yang tidak diketahui hikmahnya, syariat yang tidak diketahui tujuannya, adalah bapa kepada kita semua, iaitu Adam alaihi salam. Bagaimana Allah uji Adam alaihi salam? Ini menarik yang kita kena lihat. Kita tahu dah cerita ni semua, cuma saya nak tekankan satu sudut yang kita kena faham dan kena lihat. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam alaihi salam. Okey, Allah ciptakan Adam. Wa khalaqa minhu zawjah. Okey, wa khalaqa minhu zawjah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk. Yang pertama iaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Daripada jiwa yang satu ini Allah ciptakan isterinya, iaitu Hawa. Ada dua orang, Adam dan juga Hawa. Dua orang hidup. Allah bagi mereka, kulu min kulli syai'in ragada. Makanlah apa sahaja kamu nak makan, suka hati kamu. Duduk dalam taman syurga yang ada banyak buah-buahan. Nak makan apa, petik daripada pokok boleh makan. Apa sahaja kamu nak makan, kamu makan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Satu je Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada Adam dan Hawa, janganlah kamu dekati satu pokok ni. Pokok ni kamu jangan pergi dekat. Yang lain apa hampa rasa nak makan, hampa boleh makan, suka hati hampa. Pokok ni jangan pergi dekat langsung, jangan makan. Hikmahnya apa? Adam dan Hawa, kedua-dua mereka tak tahu hikmah. Ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka berdua. Tapi untuk kita mengambil pengajaran. Baik. Dalam situasi kita tak tahu hikmah, sebab apa tak boleh makan pokok ni, maka di sini iblis datang. Iblis datang untuk menghasut Nabi Adam alaihi salam dan juga isterinya. Mudah nak hasut sebab apabila kita tak tahu hikmah, kita tak nampak hikmah, lalu hikmah itu diciptakan kepada kita, hujah-hujah diciptakan supaya nampak macam mungkin ini ikut sebabnya. Dan apabila kita rasa kita boleh cabar sebab tu, manusia akan tergelincir. Dalam kehidupan kita banyak contoh-contoh begitu. Ada hukum, hikmah tidak diceritakan. Kita fikir, akhirnya kepala otak kita dapatlah satu benda hikmah. Kemudian kita rasa macam hikmah ni boleh capai dengan cara lain kot, kita pun tak ikut hukum tu. Ini pengajaran pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita daripada kisah Adam. Fawaswasa lahum asyaitan liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka syaitan telah menimbulkan rasa was-was kepada mereka berdua, Adam dan juga Hawa. Liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima, agar dijelaskan ataupun didedahkan aurat mereka yang terselindung, didedahkan aurat mereka yang tersembunyi. Waqala, nampak tak tujuan dia? Nak dedahkan aurat. Waqala, syaitan kata apa kat mereka? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin.
Syaitan datang beritahu kepada Nabi Allah Adam alaihi salam dan juga isterinya Hawa, "Mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa," sesungguhnya Tuhan kamu tidaklah menghalang kamu daripada mendekati pokok ini illa, satu je sebab dia, antakuna malakain, agar kamu tak berubah menjadi malaikat, au takuna minal khalidin, agar kamu tidak kekal selama-lamanya. Fikir logik akal, tengok. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, mereka tahu kami ni bukan malaikat. Kami bukan malaikat. Dan kami tak kekal selama-lamanya, mereka akan mati. Itu mereka faham. Syaitan datang, fawaswasa lahuma, syaitan menimbulkan rasa waswas kepada mereka berdua. Hampa tahu pasal apa hampa tak boleh makan pokok ni? Sebab kalau hampa makan pokok ni, hampa dua-dua akan berubah jadi malaikat ataupun kekal selama-lamanya. Betul tak betul? Tak betul. Tak betul. Demikian juga dalam hidup kita. Kadang-kadang hikmah-hikmah yang manusia duk cerita kat kita tak betul, tapi kita terpedaya. Maka akhirnya Nabi Allah Adam alaihi salam dan juga isterinya Hawa, mereka telah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berlakulah kisah yang panjang yang kita tahulah. Allah Subhanahu wa taala turunkan mereka berdua ke atas muka bumi. Allah ajarkan mereka berdua akan kalimah untuk memohon maaf kepada Allah dan sebagainya. Cerita yang panjang yang saya tak nak ceritalah, nanti habis banyak masa di situ. Cuma pengajarannya, ini kita nampak satu pengajaran yang jelas. Kalau kita tak tahu hikmah daripada hukum Allah, kita tak tahu illah sebab apa Allah turunkan hukum, janganlah kita bersikap untuk meninggalkan hukum hakam itu semata-mata kerana sangka kita tahu hikmah. Jangan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan kisah ini agar kita boleh beroleh pengajaran. Kamu jangan tersilap langkah. Jangan sampai kamu rasa ini hikmah, kamu rasa hikmah ni macam tak kena dengan jiwa kamu langgar. Kerana hakikatnya apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuatu, itulah yang terbaik. Kena buat dan kena ikut. Itu kisah Nabi Allah Adam alaihi salam yang mana Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran. Apabila Allah perintahkan, tuan-tuan nak cerita sikitlah. Antara kita dan para nabi, kita ni diuji dengan ujian yang sangat ringan. Standard ibadah dan takwa kita ni sebagai manusia biasa dan juga para nabi alaihi wassalatu wassalam berbeza. Ramai di antara kita yang kita buat dosa kan? Kita buat dosa yang besar, kita buat dosa yang kadang-kadang dosa yang berterusan kita buat. Allah Subhanahu wa taala telah tutup aib kita. Allah sembunyikan. Tak ada siapa tahu. Kan, dosa-dosa kita yang tersembunyi, dosa-dosa kita yang menjadi tabiat, sebahagian daripada tabiat buruk kita, Allah tutup, tak cerita ke orang, siapa pun tak tahu. Itu antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tutup aib kita, Allah sembunyikan kesalahan kita. Dan Nabi SAW kata, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu illa al-mujahirin. Yang tidak diampunkan Allah adalah mujahirin. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mujahirin ni siapa? Kata Nabi SAW, orang yang buat dosa, dia pergi cerita ke orang akan dosa dia. Dia berbangga, cerita ke orang dosa yang dia buat, itu Allah tak ampunkan. Ni kita yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan dan sebagainya. Itu tentang kita. Nanti ada orang kata pula, macam tu kena tutup aib semua orang ke? Ini ada perbezaan pandangan pula. Ada kena tengok kesalahan tu apa. Sebab dalam hadis Nabi SAW pun kata juga, man satara musliman satarahullah. Sesiapa yang menutup, menyembunyikan kesalahan orang muslim, Allah akan tutup dan sembunyikan kesalahannya. Ini tanggungjawab kita. Kalau kita nak supaya aib kita, dosa kita, kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kita kena tutup aib dan kekurangan orang muslim. Tapi ada pengecualian. Pengecualian dia apa?
apabila dosa itu dilakukan dengan menzalimi orang lain. Kalau ada pihak yang dizalimi, yang ni tak boleh tutup kesalahan. Kena dedahkan kesalahan itu agar kita melindungi orang-orang yang dizalimi. Dia beza ni, kena lihat. Sebelum kita nak sambung ni, kena lihat bezanya. Kalau orang tu dia cerita pasal makan benda haram, makan benda haram, sama kategori makan benda haram. Orang yang tabiat dia minum arak, dia duduk dalam rumah, dia minum arak seorang-seorang, siapa pun tak nampak, siapa pun tak tahu kecuali kita. Kita jiran dia, lalu sebelah rumah dia kita nampak botol arak duk ada, orang lain siapa pun tak tahu. Dia keluar rumah, dia pakai kepiah, dia pergi semayang. Dia balik rumah, dia kaki tunggang. Baru dia duk tunggang. Kita seorang je tahu. Apa tanggungjawab kita? Kita tak boleh membuka aib dia. Itu dosa. Betul, itu dosa. Pergi bagi nasihat dekat dia. Kalau nak bagi nasihat, kalau tak mau bagi nasihat dekat dia, jangan hina dia di tempat terbuka. Jangan kutuk dia di tempat terbuka. Itu peribadi. Tapi berbeza dengan orang yang dia curi duit orang lain. Tiap-tiap hari dia pergi ke minimarket, dia curi Maggi satu, masuk dalam poket dia, balik rumah, dia makan. Awal-awal dia nak makan, lepas 3-4 bulan, stok Maggi penuh di rumah dia. Setiap kali pergi supermarket, curi Maggi. Kita seorang je nampak. Maka di sini, kita boleh dedahkan aib dia. Kita boleh bagi tahu kat tuan supermarket, si fulan ni duk curi hang punya Maggi, hang jaga. Dia suka curi Maggi hang jaga dengan dia. Ataupun kita boleh laporkan kepada pihak berkuasa. Sebab yang tadi itu dia dengan Allah Ta'ala, dia minum arak. Dosa. Tapi tak ada orang yang dizalimi melainkan diri dia. Jika dia bertaubat, mudah-mudahan Allah memaafkan dia dan mengampunkan dia. Tapi yang pergi curi Maggi kat supermarket ni, ini bukan lagi peribadi antara dia dengan Allah semata-mata. Dia telah mengambil hak makhluk lain, maka dia wajar untuk didedahkan kesalahan dia. Dua orang yang berzina sebagai contoh, duduk dalam rumah, mereka dua orang berzina, tak ada siapa nampak, kita sahaja nampak, kita sahaja yang tahu. Kita boleh tegur dia kalau kita nak tegur dia, kita boleh tutup aib dia kalau kita nak tutup aib dia. Dua pilihan tu kita ada. Tegur dia pun boleh, tutup aib dia, duduk diam-diam pun boleh. Duduk diam-diam pun boleh, tegur dia pun boleh. Tapi tak boleh pergi jemput ramai-ramai. Seorang je nampak, jemput 4-5 orang, mai tengok dia buat macam ni. Tak boleh kalau dia berzina. Tetapi kalau kesalahan dia tu bukan zina, kesalahan dia tu memerangkap gadis-gadis untuk menjadi mangsanya, sebagai contoh. Memerangkap gadis-gadis untuk menjadi mangsanya. Sebagai contoh, katakanlah dia ni doktor. Gadis yang miskin datang jumpa dia, dia memerangkap mereka. Aku boleh bagi kat hang khidmat percuma dengan balasannya hang kena bersama dengan aku, sebagai contoh. Ataupun dia ni penasihat agama, sebagai contoh. Orang main minta fatwa kat dia, dia pusing-pusing, dia perangkap orang. Dia perangkap 3-4 orang. Maka dalam kes ini, dia berbeza dengan yang tadi. Aib dia mesti diberi nasihat, diberi aib dia ini bukan lagi termasuk dalam aib yang mesti disembunyikan. Dia telah memangsakan orang. Maka menjadi tanggungjawab orang Islam untuk memberi peringatan kepada orang ramai agar tidak terperangkap. Ala kulli hal, ini kita bercerita tentang dosa manusia biasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menutup dosa ramai manusia. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan standard akhlak yang sangat tinggi terhadap para nabi, kita akan berasa takjub. Dan kesemua kisah-kisah ini dirakam di dalam Al-Quran. Bagaimana di dalam Al-Quran Allah menceritakan yang untuk kita ni lain. Tapi kalaulah para nabi alaihi wassalatu wassalam melakukan beberapa perkara yang walaupun bukan dosa, para nabi tak buat dosa besar, dan pandangan yang kuat mereka juga tak buat dosa kecil, kalaupun bukan dosa, tetapi ada sahaja perkara-perkara yang dilakukan oleh para nabi yang mana perkara ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegur mereka. Sedikit sebanyak kekurangan, bukan dosa pun, Allah tegur mereka. Standard tinggi untuk para nabi, meskipun perkara itu bukan dosa, harus. Tapi apabila para nabi melakukan sesuatu urusan yang mana
berbeza dengan sepatutnya, Allah tegur mereka direct di dalam Al-Quran. Ini pengajaran yang kita boleh lihat. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang sangat menarik untuk kita baca dan untuk kita ambil pengajaran. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ujian dalam satu situasi yang betul-betul menguji ketabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situasi sangat susah. Apa situasinya? Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahu menyembunyikan satu ayat daripada Al-Quran. Okey, lau katama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam syai'an mimma uhiya ilaihi minal kitab lakatama hadhil ayah. Aisyah kata sebagai cara untuk membantah orang yang menolak Al-Quran ni, yang kata Quran ni Nabi buat dan sebagainya. Aisyah kata, kalaulah Nabi SAW betul-betul bersifat nak sembunyikan ayat daripada Al-Quran, maka ayat ini yang first kali Nabi akan sembunyikan. Sebab ayat ini, ikut perkiraan zahirnya, dia telah meletakkan diri Nabi SAW dalam situasi yang sangat sukar. Sangat sukar. Tapi kerana wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW tak ada pilihan melainkan baginda terpaksa, berat hati ke, ringan hati ke, ayat Allah turunkan, Nabi mesti sampaikan. Aisyah kata, kalaulah Muhammad ni jenis nak sembunyi ayat, tak bagi tahu ayat dekat orang, maka ayat inilah first kali dia akan sembunyi. Sebab dia bagi bebanan yang berat kepada Nabi SAW, tetapi baginda tidak sembunyikan dia. Ayat apa ni? Ia adalah ayat di dalam Suratul Ahzab, ayat 36 dan 37.